Ini produk terakhir aku untuk set Mega Evolution, iaitu ETB daripada Lucario. Kali ni kita buka yang paling last sekali. Hola, bersama aku lagi kali ni dah jaga Josli. Apa khabar semua? Okey. Macam yang kau tahu, kita masih dalam mood set Mega Evolution lagi. Jadi macam yang kau tahu, aku dah buka ETB daripada Gardevoir. Lepas tu kita dah buka half booster box. Kita dah buat 2 part untuk full booster box. Dan produk terakhir kali ni aku dah tak ada beli blister. Sebab blister pun harga pun mengarut Daripada aku beli blister, baik aku rasa beli benda lain lah. Lebih berbaloi Iaitu kali ni aku beli, ini dia. Bukan beli, itu kan aku dah tunjukkan awal-awal tu. Aku akan buka inilah Mega Evolution untuk Lucario punya ETB. Aku baru perasan dia punya artwork ni kan lebih kurang, tak ada lebih kurang, tapi sama macam Crown Zenith yang ni. Aku akan buka Crown Zenith ni sebab korang tahu kan, aku masih memburu 2 kad daripada Crown Zenith. Tapi ini mungkin ETB terakhir aku. Sebab sekarang ni ETB Crown Zenith saja sekarang ni hampir dekat 1,500 What? Bro, what are you talking about, man? Dulu baru 200,500. 1,500 memang tak larat lah nak beli. Tapi yang ni kita akan buka, iaitu Mega Lucario Lucario punya ETB yang kita akan buka. Di dalam ni macam biasalah, banyak orang cari kad-kad yang Venusaur, Lucario punya apa tu Mega semua kan, SIR. Tapi aku tak ada cari apa-apa. Tapi macam kau tahu, itu dekat ETB, dekat booster box aku dapat sesuatu yang sangat special. Kalau kau nak tahu, kau akan pergi tengok lah booster box aku memang best. Okay, jadi aku tak nak buang masa. Jomlah kita buka ETB terakhir daripada Mega Evolution. Okay, jom kita buka Lucario punya ETB. Jom kita buka. Jom. Okay, macam aku cakap tadi, hari ni kita nak buka ETB daripada Mega Evolution, iaitu artwork Lucario. Okay, jadi macam kau nampak depan ni, gambar dia masih sama, dia punya colour dia masih sama macam Gardevoir, hitam dan emas. Okay, jadi jom kita buka plastik dia dulu. Kita akan tengok. Biasa aku akan buka kedua-dua ETB ni sekali arung, tapi disebabkan aku rasa mungkin buka booster box sebab kita dah buka Gardevoir. Yang ni kita buka last sekali. Okey lah, macam biasa Dalam ni ada gambar artwork untuk set kali ni. Dan ni adalah players guide dia, di mana kad-kad yang ramai orang buru, ramai orang cari. Aku tak tahu lah, banyak buru kad ke buru booster box untuk simpan macam tu. Okey, kalau kau tengok sini, yang ni promo. Aku tak tahu kalau biasa pun dia akan dapat ataupun tidak Yang ni Ivysaur, banyak SIR cantik Setakat ni lah untuk SIR ni, orang kata yang paling cantik adalah Marshadow. Tapi kalau aku lebih suka kepada Vulpix. Dia nampak lawa. Okey. Untuk ni Mega, yang ni full art Lucario memang lawa. Dan aku rasa untuk SIR bagi aku cantik memang Mega Lucario, memang sangat cantik. Mega Latias biasa, Kangaskhan pun lawa bagi aku. Untuk SIR trainer, Esrola, tu lawa, ni lawa. Lil Determination ni biasa saja bagi aku. Ada Mac. Yang ni kena beli ni lah, VM Battle. Aku minat lah, nampak lawa. Intelion pun nampak lawa. Semua lawa. Cuma ni lah tak minat. Dan ni adalah promo-promo card dia sajalah. Jadi tanpa membuang masa, jomlah kita terus buka ETB ni. Kita tengok ETB apa yang ada. Okey, ini dia punya penutup. Dan aku tak berkenan sangat lah bila dia buat macam ni. Aku lagi suka dia buat macam dulu. Okey, ni dia punya coin. Coin apa, Lucario. Okey, lepas tu kita dapat smart sangat untuk sleeve dia. Dan kita dapat Riolu punya promo. Dan kita dapat energy. Dan ni lah apa nama dia punya dadu dia. Okey, simpan balik barang-barang ni kecuali promo card. Dan kita akan dapat 9 pack saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 pack yang kita akan dapat. Dan kita akan simpan balik benda ni. Okey, tepikan semua benda.
Dan aku akan share sebab ada orang nak code card sorry, code card. Okay, code card. Okay, dan kita ada divider. Okay, ini kita masuk balik dalam box ni. Okay, lepas tu kita ada 9 booster pack. Jadi kita akan bahagikan artwork. Kali ni dia bagi Lucario sikit je, lebihnya adalah Gardevoir. Okay, yang lain semua dia bagi 2-2, Gardevoir dia bagi 3. Sebab dia tahu Gardevoir tak ada apa, tak ada hit sangat tak tahulah. Okay, aku lupa buat sleeve, tak apa, nanti aku lepas habis video ni aku akan sleeve lah kad aku ni. Okay, pack pertama kita mulakan dengan Gardevoir. Kita tengok ada tak sesuatu untuk pack Gardevoir. Okay, 9 booster pack saja untuk ETB. Harga dia sekarang cecah dekat 700. Aku tak tahu mana logiknya untuk set baru harga 700. Sebab memang kalau ikut kata Bedi, diorang akan beli balik dan jual balik bukan untuk buka. Jadi harga permulaan ni sangat mahal memang disebabkan orang rakus dengan buat benda macam tu. Marshadow Reverse dan Clock Wizard sangat sakit kepada mungkin kolektor-kolektor yang di luar sana akan sakit. Aku pun sakit nak buat konten pun sakit macam tu. Mana sakit. Okay, kita buka, kita teruskan pack kedua. Kita ada Onyx, kita ada Snom, Magnemite, kita ada Lopunny, Street Tomb, Mega Signal, Celebi, Kangana Reverse, Loris Reverse, dan kita dapat Yawaital. Itu adat di dalam Gardevoir lah. Memang susah sikit nak dapat hit untuk Gardevoir ni. Hari tu tak ada dekat booster box part pertama tu lah, so tak ada hit Gardevoir. Memang sakit weh. Okay, dapat hit biasa-biasa pun orang kata bagi happy lah kan. Tak ada, tapi tak ada. Kobani, Yungoos, Sandija, Inteleon, Strength Timepiece, Skim Reverse. Ada, baru sebut Litleo Reverse, dan kita dapat IR dan Alakazam. Okay, ada satu hit. Okay, IR baru, aku tak pernah dapat lagi. Okay, kita teruskan pack nombor 2, iaitu Kangaskhan. Okay, untuk ETB ni kau jangan letak harapan kalau kau nak promo card macam aku, kau boleh simpan. Tak beli. Kalau kau beli untuk hit back booster box macam itu, booster box aku 16 hit, banyak weh, 16 hit kasih sikit 16. Okay, Gold Canyon, Boss Order Reverse, Ripple Reverse. Kita dapat Mega Lucario. Okay, satu hit daripada Mega Kangaskhan. Terus pack kedua, kita tengok apa yang ada pack kedua. Okay, code card macam biasa, satu card di belakang buat ke depan. Kita tengok ada tak hit lagi ataupun dah habis hit. Macam aku cakap tadi, hit ni untuk ETB dia sangat random. Dia tak macam booster box. Ninetales, the Iron Defender, kita ada Kadabra Reverse. Dapat lagi satu, iaitu Mega Mawai EX. Okay, 2 hit untuk Kangaskhan. Okay, total 3 lah. Biasa susah nak dapat hit Okay, code card macam biasa, tapi ni dia belanja bagi penutup penutup. Tapi jangan letaklah harapan kau nak gold semua. Memang susah lah nak gold semua. Torchok, Staffel, Ninjas, Marshadow, Chinyu, Xenius Reverse, Jeans Reverse. Tak ada. Meganium sahaja. Last pack daripada Venusaur. Setakat ni aku tak pernah lagi nampak orang pull double hit dekat dalam ni. Walaupun ada peluang untuk dapat double hit, tapi aku tak pernah lagi nampak orang pull double hit. Okay, kita ada Energy, Snowbird, Venery, Numel, Volcanion, Premium Power Pro, Tangaroth, Table Reverse, Sand Slash Reverse. Tak ada Raikon nampaknya. Team Venusaur yang tak ada hit.
Kita pergi ke Lucario. Aku rasa mungkin 3 ni saja hit kita. Boleh jadi 3 saja hit kita. Bila Venusaur tak ada hit dia agak risau Biasa Venusaur ni ada hit, banyak hit. Venusaur tak ada hit Okay, kita mulakan Darkness, Telmash, Krogang, Delibird, Spoink, Rampik, Latios, Ripple, Helptide reverse, Miltank reverse. Pun tak ada Xerneas. Aku rasa memang 3 je lah hit kita. Okay, last pack. Adakah last pack magic? Okay, kita tengok dulu. Adakah last pack magic? Satu card dari belakang ke depan. Kita ada energy, Riolu, Vulpix, Tinkatooth, Seedot, Risky Ruins, Hawkstone, Tikaton, Pachirisu reverse, Steelix reverse. Tak ada Kyogre. Memang betul lah kata aku tadi. 3 saja hit kita yang dapat untuk kali ni. 3 saja kita dapat Litleo dan 2 ni. Maksudnya tim menang, tim ni lah. Gardevoir yang kita kan tak ada hit tadi, dia ada hit 1. Venusaur, Lucario memang tak ada. Okay, jadi itu sajalah untuk video terakhir untuk Mega Evolution kali ni. Jadi kita jumpa lagi episod akan datang. Ciao. Assalamualaikum.